Seorang imam ditemukan lemas selepas terjatuh dari bot ketika memancing di sungai berhampiran jeti Kampung Semaloi, Endau di sini awal pagi tadi. Lapor bernama Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Endau, penolong penguasa bomba Muhammad Alias Husin berkata mangsa Al-Hafiz Yunus, 45 tahun, yang bertugas di sebuah masjid di Pontian ditemukan oleh anggota Pasukan Penyelamat di Air PPDA pada jarak 100 meter dari lokasi dilaporkan jatuh. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berkaitan kejadian pada 2.25 pagi sebelum 10 anggota dari BBP Endau digegaskan ke lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat SAR katanya turut dibantu anggota polis, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, pejabat agama dan orang awam. Difahamkan Ketua Polis Daerah Mersing Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani ketika dihubungi mengesahkan mengenai kejadian terbabit dan memaklumkan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.